ni mesti ada yang dah pernah dah makan ketupat dengan rendang dengan lemang apa semua. Tak apa. Hari ni kita masak bihun Singapore. Lagi jom kita start. Resep ni senang sangat. Mula-mula macam biasa kita panaskan kita punya kau brand panas pati. Lepas tu baru kita masukkan ke semua bahan tumisan kita. Make sure kita tumis betul-betul sampai dia naik bau. Tapi make sure jangan hangus sangat. Lepas tu baru kita masukkan bihun yang kita dah celur. Lepas tu kita gaul betul-betul sampai dia sebati sekali dengan bahan tumis kita tadi. Lepas tu baru kita tambah sebut ladi hitam. Tapi cukup-cukup rasa kalau jangan terlebih sangat pula. Lepas tu baru kita tambah cili merah yang kita dah hiris. Macam biasa kalau rasa macam kurang sikit rasa dia, boleh tambah lagi sebut ladi hitam. Lepas tu baru kita kacau, kita gaul rata semua bahan kita sampai dia sebati, sampai dia masak betul-betul. Lepas baru kita boleh plating. Hari ni plating kita extra special walaupun kita punya menu sangat-sangat simple, sangat-sangat senang. Dah siap bihun Singapore kita. Kalau dah penat sikit makan ketupat dengan rendang time-time raya ni, cubalah resepi bihun Singapore hari ni. Selamat mencuba.